Apakah hukum memakai jersey Liverpool yang ada tulis Standard Chartered yang mungkin mengandungi unsur riba? Kalau ada iklan-iklan yang mungkin haram, sebaiknya kita tidak pakai. Kalau yang sahih haram pakai. Kalau yang memang halal, maka harus pakai. Dah. Mu tengok bola dah EPL. Tengok. Manchester. Benda mu. Dalam benda. Tak ada. Siapa tengok bola? EPL. English Premier League. Mu tokong benda? Liverpool gambar benda? Dulu? Standard Chartered. Bank. Ni tak ada dah. Tak ada, tak apa. Masa ada tak salah pakai. Bila? Kalau Standard Chartered tu memang riba. Kalau yang boleh jadi riba, boleh jadi tidak riba, maka lagi ada fiqh yang membolehkan. Kalau dah sahih memang mengamalkan riba, sebaiknya jangan pakai lah. Faham lagi? Bukan dilarang sukan, bukan dilarang support. Tapi jangan sampai benda-benda yang melangkah hukum syarak. Faham? Islam bukan agama melarang, dia agama mengawal. Nampak? Kalau gambar bedil, okey, gambar season, gambar apa benda, syarikat kereta, tak apalah. Jangan syarikat arak, jangan benda-benda yang haram. Kalau ragu lagu mana pula? Ragu. Tak apa sedap company ni. Kalau ragu, tinggalkan. Kerana Nabi pesan, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambil banyak lagi jersey lain yang tidak meragukan kamu. Okey? Soalan seterusnya.